Rakyat punyalah ramai, tapi kenapa sahamnya jatuh teruk? Pasaran saham Indonesia mencatatkan penurunan ketara sejak kebelakangan ini, sekaligus menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pelabur domestik maupun antarabangsa. Kejatuhan ini bukan berpunca daripada satu faktor sahaja. Sebaliknya, ia adalah hasil gabungan tekanan global dan cabaran ekonomi dalaman. Keadaan ini menyebabkan sentimen pasaran menjadi lebih berhati-hati. Pelabur kini cenderung untuk mengurangkan pendedahan terhadap aset berisiko sambil menilai semula prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka masa sederhana dan panjang. Faktor pertama ialah sentimen global yang semakin tidak menentu. Kadar faedah di Amerika Syarikat AS yang dijangka kekal tinggi untuk tempoh lebih lama telah mendorong aliran keluar modal asing dari pasaran sedang pesat membangun, termasuklah Indonesia. Pelabur kini lebih cenderung mengalihkan dana mereka ke aset yang lebih selamat atau safe haven seperti bond dan dolar AS. Situasi ini memberi tekanan besar kepada pasaran saham Indonesia apabila aliran keluar modal asing bukan sahaja melemahkan prestasi indeks utama tetapi turut menekan nilai mata wang rupiah. Keadaan tersebut meningkatkan kos pembiayaan dan menambah kebimbangan terhadap kestabilan pasaran kewangan, sekaligus mendorong pelabur mengambil pendekatan lebih berwaspada dalam membuat sebarang keputusan pelaburan. Kedua, pelemahan nilai mata wang rupiah turut memberi ketekanan kepada pasaran saham. Penyusutan mata